Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to channel Cemboy Gaban. Okay, guys, petang ni kita nak rempit lagi. Semalam kita nak repeat track belakang rumah Gaban ni, Bok Pulang Tengah. Semalam balik tengah hari tu, petang tu hujan, tak dapat nak sambung track yang petang ni kita nak main. So hari ni kita sambung lagi. Metak je kunci tak ada pula. Kunci dia satu je. Kereta. So guys, petang ni Gaban seorang, Cem tak ikut. Cem layan kawan-kawan ni kat belakang tu. So bolehlah kita rempit sikit hari ni. Petak, kau bawa keluar dulu motornya, Petak. Motor tu tak hidup. Motor tu. Woi, Swiss ni, Swiss. So guys, ke mana kita nak pergi korang kena ikut. Sebab trek kali ni, trek yang biasa Gaban masuk dengan Wacik Ed dulu, kampung asli. Itu kita tembus dekat bandar Sungai Buaya. Korang follow je Enjoy tak enjoy trek ni, korang kena ikut sampai habis lah. So petang ni Gaban seorang, Cem tak ikut. Jadi kita boleh lah laju sikit. Boleh lah wili-wili sikit sekejap lagi kan. Tadi Cem nak ikut juga, tapi dia ada jemput kawan dia datang beraya kat rumah. Jadi dia tak dapat ikut Gaban lah. Dia kena layan kawan dia. Mak dia masak banyak-banyak, sekali jemput 3 orang je. Tak tahu siapa nak habis kan spaghetti banyak kat rumah tu kan. Jom. Google tak ada lah guys. Dan Gaban lupa nak pakai mask. Sebab Gaban baru bawa facial hidung kan. Kalau ikut kata dia nak berabuk sangat. Ho! Wili sikit. Itu baru wili sikit guys. Belum banyak lagi. Lagi terpacak lebih sikit. So mungkin kali ni kita agak rempit sikit sebab yang pergi semuanya single. Pandang depan. Sini. Okay. So kali ni mungkin ada rempit sikit sebab yang pergi semua single kan. Malam Gaban bawa Cem. Dia tak dapat nak rempit, budak-budak ni pun tak dapat lah, tak racing. Kau tengok kiri ni, hilang dah banyak guys.
tahu tak jalan sini? Kau tahu tak jalan sini? Ha? Ha? Kau tahu tak jalan sini? Kampai. Ha? Masuk tempat mancing. Sini tembus kampung asli tahu? Tak tahu. Tak tahu? Tempat mancing tahu lah. Ha, try lah. Sebab aku biasa ikut sana. Aku nak try jalan baru. Masuk ya lagi. Aduh. Nah. Okey. Saja bagi budak-budak di apa? Terkejut sikit. Apa risau laju ni budak ni ikut tergolek pula nanti. So jalan ni kapan tak pernah try lalu lagi. Tak tahu boleh tembus tak boleh tembus kampung asli. Jadi kita cubalah jalan ni. Kalau boleh jalan ni, maknanya kita jalan baru lah. Tapi rasanya pusing-pusing sini je kot. So sini tak tahu pergi mana. Mungkin ni tak tahu pergi mana. Kita ambil kiri sebab Gaban Tangkit nak pergi sana tau. Ni kena pergi pula ni. Berhenti. Asal berhenti? Asal kau berhenti? Ha? Asal kau berhenti? Tak, motor dia tutup. Sebut. So kalau kita tengok kat bawah ni ada jalan apa tapak motor. Sekejap. Rasanya sini ni. Ni lah. So kalau track dah tahu, kita sedap berlumba kan. Ni tak tahu, jadi kita kena slow-slow sikit lah. Macam dia macam idak ni. Sawit ni kalau pusing-pusing sini je kan. Apa? Memang best.
Angah ni bawa. Stroke. Met. Sing motor dia. Awak bawa bosrok diam je. Manalah jalannya? Salah jalan ni. Kacau. Boleh? Lumut sikit ni. Budak ni kalau brake kat lumut memang jatuh lah ni. Kat lumut hijau ni kau janganlah brake. Kau brake hanya. So buat masa ni kita boleh jumpa lagi jalan yang terkenal. Rasanya macam sini ni. Rasanya macam sini ni. Gue tak pakai. Aku masuk apa? Ubi sawit je. Okey, ini macam dah mula-mula kenal ni. Jalan ni. Iyalah ni. Mana ke jalannya? Tidak, aku lupa. Lost. Bikin. Depan tu tadi macam dah betul, macam dah ingat. Ada macam sesat kita ni. Ada macam tak keluar kita ni. Udah jebelah kau orang ni. Baik, kita keluar dulu. Cari jalan yang kita tahu. Baru kita pepah. Kami jalan ni kita tak tahu, tak kenal. Okey, kita ambil jalan ni. Ini kalau dekat jalan besar lah ni, kita ikutkan. Macam dia. Macam dia ni. Dia punya jalan yang kita datang tadi. Iyalah ni. Aku ni suruh budak-budak dia tergolek je. Budak dia tergolek aja. Okey, semua ada okey. Adik tergolek ni kah? So kita keluar balik.
Kita ambil jalan ni, kita tahu lah. So Willy tak apa cantik lah. Pakai kasut, pakai glove pun lain nak rasanya nak Willy. So jalan yang abang tahu, lalu sana tahu. Lalu sana. Macak sikit. Jalan yang abang tahu kat sini. So kita lalu sini. Jam menunjukkan pukul 10.34. Jam tak update dah. So kita lalu laluan yang kita tahu. So yang kat sini. So laluan ni insya-Allah kita boleh tembus Kasturi Sari Panas Gigi Buaya. Mana ke jalan ni? Okey, jalannya tak jauh dari sini. Inilah jalannya. So ni laluan yang biasa kita masuk dengan waktu tu. Tapi kena hati-hati jugalah. Takut kat sini ada kenderaan bawa lori apa? Kenderaan sawit ni ada ayam hutan. Ayam hutan ni. Ayam hutan kita racing dengan dia guys. Dah turun juga ni. So laluan ni ada orang asli. Ada India sawit apa estate. Ada kadang-kadang lori sawit keluar masuk. So tak pernah rembat sangat. Ada batu juga dalam air ni, tak tahu. Sekarang ada tonggeng. Budak belakang ni baru-baru nak pegang motor. Yang laju sangat, kalau dia jatuh itu yang salah. Bawa diorang laju. Diorang ikut je kan. Angah bukan main lagi. Bawa tu stroke main on. Main dia, main. Lepas. Semalam hujan lebat jadi trek hari agak lencun jugalah. Trek basah. Banyak lupa air. Tapi jangan tertipu dengan lupa air ni guys. Kita ingat biasa-biasa je, rupanya dalam lupa air ni kan ada batu besar. Kita tahu kan. Terendah, tiba hilang kawalan, maknanya ada batu lah tu. So kalau masuk memang tak dapat kawal lah. Kena pula tak depan kan, kalau tak belakang tak lagi. So okey semuanya. Petak ni dia tak nak elak air tau, dia redah je. Elaklah sikit air tu. Terus malam balik daripada trek belakang rumah tu. Betul azan Zuhur. Azan Zuhur ke apa? Asar. Asar.
Sekarang asal kita balik rumah, kita rehat dulu. Lepas semayang asar tu ingat sambung balik. Tak tahu hujan lebat. Memang lebat kau-kau punya. Memang tak dapat sambung semalam lah. So hari ni kita repeat. Inilah tracknya yang kita nak sambung semalam. So buat motor Gaban ada side mirror. Jadi kita boleh kawal budak-budak ni melalui side mirror. Motor racing ada side mirror guys. Oh ni kawasan berbatu ni guys. Padding apa tak pakai ni. Kasut dengan glove ni pakai. Dalam semua tak ada padding. Buatnya bersepah. Ini pakai rem. Siku lutut. Wow, memang padu. Kalau unggil. Track ni pun cayak juga kalau kayu mountain bike. Memang best. Tapi ni batu-batu ni kalau kau jatuh kat sini, hui. Tak ada maaf bagimu. Memang main 10 jahit atasnya ni. Kalau jatuh kat sini. Tak ada sikit-sikitnya, 10 atas. So track yang mula-mula kita sesat tadi, Gaban cadang nak tembus di sini tau. Tapi tak jumpa jalan dia. Tapi tak apa, lepas ni kita boleh throttle lagi. Ini laluan lori sawit ataupun traktor sawit. Dapatlah kita mengambil kesempatan lalu jalan ni. Jalan ni sentiasa di maintain. Kalau dia tak maintain, nanti traktor sawit tu tak boleh ambil sawit. Sebab tu jalan ni cantiknya ni. Di batu-batu kan. Keras. Hai. Tak nampak ngah? Wang ada dia. Trek ni tak sesuai laju. Dia berlumut keras. Kalau kena gaya bersepah. Kalau racing tak apa. Sebab dia nak laju kan, nak menang. So sana santai ni tak payahlah racing. Buat rosak motor je. Motor Angah tu bahaya tu. Takut bersepahan. Enduro spec kat kita orang. Motocross spec kat dia. Suspension agak keras sikit. Tapi itu hari kita dah buat. Okey lah. Tapi kita kawal budak-budak ni, jangan bagi laju sangat. Kalau kita pepah dong kejar. Aduh, dalam telinga ada apa pula ni? Aduh, dalam telinga ada apa pula ni? Alamak. Tak alert lah sikit. Aku saja je. Nak tengok ke alert tak alert. Sekejap, dalam telinga aku ada masuk binatang Dalam telinga aku ni ada binatang. Kau tak nampak ke aku slow? Lain aku berhenti mengejut. Motor okey tak? Okey. Ni okey. Nah, suspension okey tak? Kerah tak? Rekod. Dua-dua rekod. Jom. Budak-budak ni kalau Gaban racing, laju, dia orang kejar. Macam kita ni, tak adalah pro kan. Tapi ada pengalaman off-road. Budak ni, mana pernah. Buatnya dia pepam babi buta je. Tak melekat dekat muka sawit. Siapa nak jawab? Kena pula budak muda kan, nanti kering. Pantang di Sabah. Oh, ni lah track best. Oh, ini best. Wow, best. Ni paling suka kan. Cantik kiri kanan. Dari pukul bertahan. Oh, sangkut kamera.
Okey, kita dah menembusi jalan kampung orang asli. Jadi kita kena hormat sikit lah kampung orang. Kena sumpit kan, tiba melekat di jarum udut kan. Siapa nak jawab? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Terlupa yang baca doa. Dah ingat kena baca lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau jalan ni macam cantik ah, orang baru lepas urap rasanya. Kalau laju sedap ni. Jalan macam ni. Jalan ni cantik guys. Lepas urap. Lepas di maintain. Bang. Mak sikit. Kampung orang. Kita sekarang ni berada di kampung orang asli Waterfall. Aslinya lah. Tak tahu lah nama dia apa. Baru budak di hadapan, kena slow sikit. Bye. Bye. Zik. Bye. Rakamlah Sanja tu. Bye. Lupa nak bawa gula-gula guys. Kat sini kalau kau datang kena bawa gula-gula. Kat sini kalau kau datang kena bawa gula-gula. Tu yang minta gula-gula. Alah comel ni anjing. Ya. Tak tahulah apa cerita budak kat belakang ni. Sebab ni trek berlumut eh. Buat ada orang yang kurang. Bye-bye. Laju budak ni guys. Sampai tinggalkan dia. Udah kecoh. Okay, alhamdulillah sekarang ni kita berada di kebun sayur-sayuran. Kiri kanan gambar ni ada pokok. Rasanya pokok kari ni. Pokok kari, banyak gila pokok kari. Ni semua pokok kari. Kalau tak silap gambar lah. Yang sana tu kacang panjang. Jadi kacang panjang. Ni pokok kari. Banyak gila luas Pokok betik. Ni pokok betik yang tak ada belimbing ni. Stok belimbing memang susah jadi kan Trailer jangan potong trailer. Kalau kau potong trailer ni nanya. So Wak Cing Ed selalu mancing kat sini Harwan. Besar-besar tak dia dapat. Depan dia ada orang mancing. Kita kena hormat dia. Jangan apa? Kan kena sepak.
So paya ni banyak haruan. Makcik Ed nampak besar-besar sini. Terbang saja lah. Oh, ini boleh terbang. Kalau kita pergi dengan geng-geng perlumbaan dengan Makcik Ed cukup ah, belum ber. Lembu. Wah! 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 Takut. Wah! 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 Lembu ni kalau kita tak takutkan dia kejar kita tau. Jadi kita kena takutkan dia. Bagi dia takut, baru kita tak takut. Kalau tak, dia kejar, kita takut. So ni kawasan panas Abang pernah bersepah kat sini. Kalau korang tengok video Abang pernah jatuh motocross. Yang kali kedua kat sinilah. Corner depan ni. Sepah baik punya guys. Bukannya laju pun. Api hilang kawalan tak ada depan. Sawangah dia. Sepah. Baik punya kat sini kita pula. Mana matinya? Sini lah. Sepah guys. Kau. Bahaya jalan ni. Batu kau je guys. Bukan main-main punya batu. Batu besar. Satu kita takut remengkok, duanya kita takut jatuh lah. Kalau remengkok makan modal. Kalau kita jatuh sakit. Sakit dapat. Motor rosak. Abang suka berdiri kalau main-main di sini. Dia berdiri dia best sikit. Kalau duduk sakit perut. Alhamdulillah semuanya okey. Ada orangnya. Jangan tak ada. Nak konang-konang macam ni kan. Batu seketul buang tayar depan. Pula bangla. Nampak kecil bangla tu. Kalau duduk dia tayar je langgar batu, langgar lubang kan. Perut kau sekali langgar lubang bergegar. Langgar batu bergegar. Senak. Salah satu anak sungai yang cetek. Dia boleh cross kat situ. Wangah bukan main. Main kan. Bonok bonus stroke. Dia tak tahu 4 stroke lagi best. Relax. Batu banyak ngah. Dia jaga ngah. Kita dah menghampiri Kasturisari Bandar Sungai Buaya.
Naik tengah. Enjoy Trek-trek macam ni dia mengurangkan korang punya stres lah. Dapat orang kata apa? Layan hutan, lubang, bukit, lumpur. Tapi yang tak best hidung sakit guys. Lepas operation. Kita tak jauh lah Depan ni dah Panas Buaya. Lemah dah budak ni. Buat si berturak ni. Oh, dah ada longkang. Cantik. So, kiri kanan dah ada longkang. Jadi, tengah-tengah ni dia tak lembik lah. Memang dah best lah. Kalau tidak, kat sini memang susah nak lalu, guys. Dia ada longkang lah kan? Ha, kenapa motornya? Ha? Kenapa? Motor? Okey. Ha? Oh, motor okey. Oh, okey. Okey. Kan motor rosak. Sudah ada parit. Kat sana dah ada longkang kiri kanan. Jadi tengah-tengah dia tak ada ni lah. Tak apa. Tak jadi payah lah kan. Best guys, best. Nam. Nah, okey. Best tak? Best. Jom. So guys, sebelum kita balik, kita basuh dulu guys, tembak air. Ariar! Ariar macam terakhir. Oi, mana Pai? Sini ah. Okey, track tengah. Ha? Okey, track tu. Mula tu tak tahu track tu. Yang jalan mula tu. Dia tak tepi. Kau balik tinggal sabun je lah. Dia punya coolant ni kau jangan tembak dekat-dekat tau. Radiator jangan tembak dekat-dekat tau. Oh, basah. Petak, kau punya motor semput-semput lagi tak? Tak ada. So, GoPro kau dah mati. GoPro kau hidup lagi. Weh, lap sikit lens dia. Lens, lap. Ah, okey dah. Ya. Kau jangan tembak ke sana tau. Kereta dah basuh. Coolant jangan tengok dekat Kalau baik nak pakai air, bagi lu. Okay guys, rasanya sampai sini saja kita punya perkongsian ride petang ni. Jadi, Gaban tamatkan dulu video kali ini. Terima kasih kerana sudah menonton. Assalamualaikum, bye-bye. Nantikan video seterusnya. Kita race dengan Mubin tak lama lagi.